Okey geng, aku kat kawasan tepi aku ni sungai bersebelahan dengan bukan bersebelahan, depan aku sana ada masjid Pakistan tau. Okay, opposite dia, masuk jalan opposite dia, makanan orang Islam memang banyak sangat-sangat kat sini. Orang Islam. Pasal apa aku dah jumpa geng-geng jemaah kat sini. Okey. Senang kata kedai-kedai geng-geng lokal lah. Harga dia murah-murah weh. Kat Patani ni. Dia punya level murah ni. Kalau masuk mana-mana kampung kat negeri kita, sini murah ni weh. Makanan dia rancak-rancak lah. Macam style Cina ke Cina tiba depa, aku tak tahu lah. So lah aku nak pergi masjid Pakistan Patani. Itu warna hijau. Dia sebelah sungai lah. Sebelah muara. Okay, boat. So dah relax je. Mana jalan masuk dia. Ni apa monumen mereka lah. Sejarah, ada sejarah-sejarah kan. Thailand ni dekat negara Islam. Patani negeri Islam lah. Colourful. Jalan-jalan. Ni Penang ni ada masjid Pakistan. Patani mana kan. So hebatnya bangsa Pakistan. Ini jalan masuk dia. Itu masuk dia nampak dah. Masuk parking dia. Mampir polisian. Ada orang besar kat sini. So jom kita masuk dulu. Jom masjid dia. Tu nampak